Kalau kita banyak selawat ke atas Nabi, kita dapat kita dapat syafaat di akhirat. Adakah syafaat itu akan menolong kita meskipun dosa kita banyak dan kita tinggal salat? Dengar baik-baik. Siapa yang dapat syafaat, ada kemungkinan daripada 5 perkara. Yang satu semua orang nak. Mana fasul qadha, syafaatul uzma, itu semua orang nak. Syafaat Nabi ni ada 5. Satu syafaatul uzma, iaitu berhimpun di padang mahsyar, dijatuhkan hukum. Tidaklah lagi tertunggu-tunggu dalam keadaan sengsara di padang mahsyar. Panggil syafaat paling besar. Kemudian Nabi ada 4 lagi syafaat. Apa dia? Yang pertama, orang yang bila ditimbang banyak dosanya, diputuskan masuk neraka kerana amal baiknya sedikit. Dah masuk J dah, tak masuk neraka kerana dapat syafaat Nabi. Okey, itu syafaat kedua. Syafaat yang ketiga, orang ini masuk dalam neraka, dikeluarkan balik. Dikeluarkan balik. Okey. Syafaat yang ketiga, orang ini tidak ada amal baik, ada iman sahaja. Dapat syafaat Nabi, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Betul, tak masuk neraka. Syafaat yang kelima, orang yang di dalam surga dinaikkan lagi martabat, tingkat yang lebih tinggi. Syafaat Nabi. Okey. Jadi kalau mu tinggal solat dan sebagainya, adakah kamu akan dapat selamat juga kalau dapat syafaat? Mungkin. Kerana ada orang, dia walaupun banyak dosa, dengan syafaat dia tak dapat masuk, dia tak masuk neraka. Faham? Patut dia masuk neraka. Tapi ada orang masuk juga sekejap. Dia masuk sekejap, dikeluarkan balik. Pernah ahli neraka mengadu kepada Rasulullah, saudara mara mereka ramai di dalam neraka. Ini syafaat juga. Nabi kata, beritahu Muhammad Rasulullah kepada penjaga neraka, keluarkan orang yang ada sedikit amalan, banyak dosa daripada neraka. Keluar dia tu sejauh mata memandang, ramanya. Kemudian Nabi kata, ada lagi. Siapa lagi dalam neraka? Orang yang tak ada amal langsung. Tadi ada amal sedikit, banyak dosa. Ni tak ada amal langsung, ada 2 kalimah syahadah dalam hati. Keluarkan, walaupun ada besar kuman iman, keluar. Itu syafaat. Jadi takat mana kalau kita selawat sekali, boleh jadi sekali selawat dapat syafaat, boleh jadi 1000 selawat dapat syafaat. Jadi kita tak tahu, ada orang dapat syafaat di sini, ada orang dapat syafaat begini, ada orang tak dapat syafaat. Kita berbanyakkanlah amal.